Toha. Toha naik apa tu? Kapal. Ha? Kapal. 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 Ni, Toha. Orang berenang mana pakai pelampung dah. Islah anak ayah ni. Dia nak pakai pelampung juga. Bila nak pandai berenang ni? Ha? Bila nak pandai berenang? Hari Sabtu. Kau tengok ni ayah buat video. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kami main dekat Bahang Bay. Nak mandi kolam kat sini. Mana tadi? Sekejap kita tengok kolam dia macam mana. Kita masuk dalam. Nuha, Toha dah mandi. Nuha tak sabar dah tu. Nuha dah tak sabar dah tu. Sat ni bagi. Dia buat main dah ni. Toha. Syok ke? Cuaca hari ni pun redup. Jadi mandi kolam pun seronok lah. Sebab kolam ni dia outdoor. Dia tak ada bumbung. Untuk Bahang Bay ni dia tak kecil, tak besar. Boleh lah kalau sekali masuk. Sana 3 orang, sini seorang. Itu pun nampak macam dah penuh dah. Tak besar sangat lah. Ada satu kolam sini paras pinggang. Kolam situ paras apa lutut. Kolam sana paras dada. Toha main duduk sini Toha. Ini main kolam ni saja nak test juga. Google baru beli RM10 kat Shopee. Google RM10 je kat Shopee. Okey, sedap pakai. Sedap pakai, cuma kurang dia. Dia tak sama macam Google mahal. Itulah patutlah Google ni dia ada yang mahal, ada yang murah kan. Memang ada beza. Dah tengok. Dia nak pergi? Klik belakang ni. Tekan berkedak. Gitu gaya macam perenang dah ni. Toha. Ini. Nakut.
Tu Noha. Dia berani sungguh dengan ayak dia. Kau dah tunjuk pelampung dia. Yang abang takut. Si abang duk pakai pelampung. Kolam dalam sikit je tak mau masuk dah. Tapi adik ni berani. Kan? Noha kan? Kalau ikut dia, dia nak lepas je. Tak mau pegang dah. Pakailah tu, pakai pelampung. Kamu ingat. Kalau masuk sini tanpa menginap di hotel, dewasa RM10, budak 5 tahun dan ke atas RM5. Bawah pada tu tak ada charge, free. Okey lah kan kolam dia. Toha. Okey, kami dah selesai mandi. Dah selesai mandi kat kolam. Dah check in. Cuaca petang ni pun sejuk. Tak boleh nak duduk lama lah sebab sejuk. Tapi kolam dia okey tak Toha? Okey, best. Kolam dia best. Okey. Tak besar, tak kecil, sederhana. Boleh main lagi, insya-Allah. Dia Bahang Bay ni depan dia ada satu hotel baru dia buat. Teluk Bahang Bay. Okey, boleh mai. Okey, dah selesai mandi di Bahang Bay. Waktu pun dah nak dekat dengan solat maghrib, pukul 6.30 dah. So kami plan nak pergi ke masjid baru, Masjid Habib namanya. Jom. حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي. Alhamdulillah kita sampai ke Masjid Habib. Masjid yang baru siap dibina. Sempena Habib. Kita tahu siapa tu Habib tu? Usahawan dalam bidang emas. Nak bau bunga tu. Toha duduk sini Toha. Nak pegang mak Toha. Duduk sini. Tengok ayah duduk sini. Alhamdulillah kita mai singgah solat maghrib dekat Masjid Habib. Okey, masjid ni untuk pengetahuan Toha, masjid ni sempena dengan usahawan dalam bidang emas, iaitu Habib Jewels. Allah yarham Datuk apa nama? Datuk Habib Muhammad Abdul Latif. Masjid ni cantik. Masjid ni dibina siap bulan 12 2025, pecah tanah tahun 2022. Jom kita tengok dalam dia dengan luaran dia macam mana. Tu masjid. Masjid Habib. Okay. Cantik ni. سال دمعي شوقا
يا حبيبي kasut. فاض قلبي Kasut dia pun tak nak. Kasut letak sini. Kasut dia pun tak nak. Oh, angkat kasut. Angkat kasut. Buka. Buka kasut. Okey, jom. Pergi letak kat mana? Muhammad Toha. بالصلاة عليك Betul. Okey, letak situ. في الحياة إليك Letak situ. Letaklah. Bawah. Lang. سيدي لبيك Letak sini. Okey. Jom ambil wuduk. Ambil wuduk dulu. Ambil semayang. Okey, jom. Tengok Toha ambil wuduk. سلام عليك Tengok Toha ambil wuduk. Buka air. Cepat. Dalam duduk. Tak basah baju. Buka slow je. Oh.